Setiap tahun daripada Hari Merdeka ke Hari Malaysia, memang kita memberi penekanan supaya lebih ramai mengenali buku-buku hikayat dan juga seni budaya kita. Saya rasa bukan dekat fandom saja, semua di negara kita akan memberi tumpuan kepada seni, sastra dan budaya di musim kemerdekaan. Jadi untuk kami, Nusantara Fest telah diadakan pada 15 hari bulan September kerana pada tahun ini buku yang mendapat perhatian ialah buku Kepulauan Melayu. Jadi buku Kepulauan Melayu ni dia Nusantara. Dia meraihkan Semenanjung Tanah Melayu, meraihkan Indonesia, Filipina dan sebagainya. Jadi kami adakan Nusantara Fest ini untuk nombor satu memperkenalkan semula buku Kepulauan Melayu dalam bahasa Inggeris iaitu Beyond the Malay Archipelago, an Illustrated Encyclopedia of Ancient Southeast Asia, dan kami memperkenalkan tarian dan sebagainya, dan juga salah satu yang sangat menarik minat saya hari ini iaitu jamuan dan teh daripada Asia Tenggara. Contohnya pada Nusantara Fest ni kami memperkenalkan teh telang, kita semua tahu teh telang, teh biru, dan juga wedang uwuh daripada Tanah Jawa. Jadi ini cara kita merapatkan silaturahim, serumpun dan sejiwa, perasaan serumpun dan sejiwa itu di kalangan masyarakat yang ada di Kuala Lumpur. Dan pada hari itu juga di Nusantara Fest seronok sangat melihat anak-anak mendengar tukang cerita, bermain congkak dan sebagainya. So ini semua untuk memberi cerita ataupun hikayat. Dia tidak berdiri cerita sahaja. Di belakangnya ada satu budaya yang hidup yang menjadi intipati pada cerita itu. Jadi bila kita hendak memperkenalkan kisah-kisah Nusantara ini, kita perkenalkan dengan makanannya, minumannya dan juga permainan dan tariannya.